9-3. Nampaknya Arfan kembali mendapat rentak. Set keempat 9-3. Baik. Oi, cantik. Sepuluh 6. Lapan 10. Oi, baik Osman. 9-10. Walaupun jauh meninggalkan 9-3, Osman dapat kutip satu-satu. Oi, 10 sama. Unbelievable. Oh, sayang. Kesilapan semudah tu. Oh, pergi ke rubber game juga kita. Okey, sambungan rubber game Arfan dan Osman. Kedua-dua player licik walaupun masih muda, belum inzal lagi tapi dah power. Satu sama. Oi, lari bola tu. Terlalu kuat. Tiga satu. Tiga dua. Oi, kesilapan yang tidak patut dilakukan lagi-lagi pada set kelima. Yo. Good ball. 3-5. Boleh slow-slow je. Aduh, baik Fan. 4-5. Satu serve yang baik, betul-betul bucu. 6-4. 4-6. Akan ke separuh akhir. Serve yang sama dikeluarkan oleh Arfan. 5-6. Tak dapat rotation yang betul. Malakat dekat bat punya kuat Arfan punya rotation. 6 sama. Habis. 7-6. Aduh, kena datang kat muka. Maafkan saya. 6-8. Oi! Konten yang pertama. 7-8. Oi, mantap. Sembilan 8. Nampaknya Arfan berjaya. On top Osman. Ketinggalan set, ketinggalan point dari awal. Mental betul-betul kuat lah. Oi, Osman dah koyak. Osman dah koyak. 2 kali serve dia buang set ni. 10 dan kes. Aduh, sayang 2 serve tu. Habis. Belum. Oi, ada lagi. Baju kuning state player under 12. Kalau dengan kita bagi 4 pun kita kena bang. Aduh. Itulah dia. Arfan memenangi game ini. Saya pun suara pun dah tak ada. Saya minta diri dulu. Terima kasih semua yang tengok live saya.